Syah di tapak perkebunan polisi. Mereka memantau pekerja-pekerja wanita Cina di tapak perkebunan mayat apa benda ni. Hongkong seberat 20 kg ini mempunyai kepadatan 99.99%. Syarikat Malaysia Nasional Team Kepolisian telah mengembangkan Jongkong ini kepada Jabatan Museum Malaysia pada 4 Mac Jongkong 2004. Pernah percaya? Sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah hari ini sampai juga rombongan
5 PM daripada Kulai ke Pawai ya. Pawai ni pusat aktiviti warga emas Kuantan, di mana pusat ni telah ditubuhkan sejak tahun 1 Julai 2009. Sampailah sekarang, lama lah. Dan pemimpin dah silih berganti. Dan saya kesempatan hari ni nak kenalkan tu timbalan saya baru sampai tu, Tuan Haji Salim. Tuan Salim, ni timbalan saya. Dia baru sampai ni. Bukan sampai sama bas dia. Tak ada. Ada sebelum belakang sekali. Okey. Tuan Jasad ni ada. Ada. Jadi hari ni saya mengucapkan syukur khasnya kepada Tuan Datuk Haji Jumali bin Paiman, yang mana ketua rombongan ya, yang juga beliau adalah Presiden, untuk makluman kita Kuantan ni, Presiden Persatuan Pesara Perkhidmatan Pendidikan Malaysia dan juga Kerusi Johor ya. Dan juga datang kemari, saya ajaklah singgah dah sampai Kuantan ni, tengok aktiviti kita. Aktiviti di sini kami ni sebenarnya makna Pawai tu, pusat aktiviti warga emas tu, dia punya aktiviti dia banyaklah ya. Antaranya bertujuan iaitu untuk operasinya sebagai aktiviti untuk kesihatan lah, membantu mereka terus aktif dan sihat ya, iaitu berinteraksi sosial. Ada sosial ni macam-macam lah ya, buat aktiviti. Kadang-kadang ada orang ada buat makan minum, mari jadi lah, buat sambutan semua ya. Alhamdulillah, nampak memang berjaya. Dan ada juga pertanian buat mini kita tanam tu, berkebun. Ada juga hal-hal agamanya, macam contoh pagi ni kita setiap hari Isnin itu kelas duha ya. Jadi ada juga pemeriksaan kesihatan dan sokongan dari pihak luar datang kemari. Kadang-kadang tu ada fisioterapi pun ada. Dijemput ke sini, ada UIA yang kerap jemput lah. Kami orang pergi ke sana ya. Dan yang terdekat ni 26 hari bulan ada suntikan vaksin. Apa nama vaksin saya pun tak tahu. Influenza dia. Itulah. Ada gambar semalam Kelantan ni kan. Jadi alhamdulillah lah. Kami ni ahli dia yang aktif dia ahli ramai, 300 lebih, yang aktif ni 175 orang. Jadi yang orang lelaki 40 orang je yang peserta yang betul-betul aktif ni. Yang perempuan 135 kalau dengan dia orang ya. Tapi yang pimpinnya orang lelaki dia. Betul ya. Alhamdulillah lah, peruntukan juga daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM50,000 setahun, termasuklah bayar allowance penyedia. Kita punya ada boleh buat aktiviti sikit-sikit lepas tu untuk utility, untuk kebaikan. Jadi guna duit tu lah. Jadi sebenarnya nama je 50, tapi nak kira tak cukup lah. Jadi sebab itu kami orang ada aktiviti ekonomi. Ekonomi ni iaitu yang buat bunga kristal ni dan korosang. Jadilah kalau korosang bukan nak buat celati kan boleh. Memang itulah. Dan mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kebajikan Masyarakat dan Wanita ni kan. Dulu timbalan Datin orang Johor kan. Datin Nuaini tu datang sini dan alhamdulillah dan memberi pengiktirafan pada kita. Dan kita, Tengku Sultanah Pahang sendiri pun dia untuk dia beri kepada tetamu luar negara dia, dia pun tempah dengan kita buat. Itulah kualiti standard yang kita ada lah. Dan kalau tengok keliling-keliling ni tak ada benda lain perhiasannya. Datuk Haji Sabri bagi promosi Pawai Kuantan ni.
Pertama sekali syukur kepada Allah Taala kerana memberi keizinan dan juga kemudahan untuk 41 ahli rombongan Persatuan Pesara Pendidikan bersama dengan Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia dan Brunei yang selamat sampai di Pawai Kuantan ini, dan ini merupakan satu contoh yang terbaiklah untuk semua pawai di negara kita ini, khususnya di daerah Brunei. Mudah-mudahan dengan kehadiran beserta ahli rombongan daripada daerah Brunei ini boleh membawa banyak kebaikan pembaharuan kepada pawai-pawai setempat, dan juga digalakkan pesara-pesara kerajaan, pesara pendidikan dan pesara awam yang berstatus warga emas yang 6 siri, 7 siri, 8 siri menyertai pawai ini sebagai satu hasrat daripada Kementerian Kerajaan supaya Malaysia ini sihat dan mengikut standard antarabangsa. Umur warga emas di negara kita sudah meningkat daripada 63 tahun kepada 68 tahun dan 78 tahun, dan indikator yang terbaik ialah Tuan Mahathir yang berumur 100 tahun. Kalau orang kata umur 60 tahun tu dah tua, Datuk Mahathir lebih tua daripada kita dan masih aktif lagi pun. Jadi kalau orang kata pesara ni tak ada apa nak buat kerja, itu pendapat yang boleh dipertikaikan. Jadi dengan kehadiran Sengkat di sini, mudah-mudahan Pawai Kuantan ini akan terus berjaya dengan cemerlang dan sebagai contoh pawai di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa, dan insya-Allah akan datang kita akan bawa kemari kita makan kat sini pula. Tengoklah dia punya nak tu ada dalam di dalam ni. Ini kalau Datuk Jumali tak tahu nak pergi siapa kalau beli ni, kita kena selidik. Kalau dia beli kena selidik sikitlah. Kita tengok. Sini sudah kerja beli. Dia kena tu sikit ni. Apa ni yang ini notok terangan boleh? Boleh ah. Banyak. Berapa ringgit kos dia tahu. Yang ni terus Bro. kepala kakak kat sini. Ya, buat. ya. Ni gelang. Berapa harga dia? Ni harga yang ni 15. Yang ni ada 8, ada 3, ada 5. Yang ni kincing untuk telefon. Ya. Masuk kat telefon ni kan? Ni. Masuk kat telefon. Masuk. Kecil. Oh, dia ada gelang ni kan? Telefon kan sekarang ni orang pakai ni. Ya. Yang ni bunga-bunga kristal lah. Yang sana ada Ni kincing. kristal ni berapa harga? Yang ni ada harga dah. Berapa? Ada bawah. RM50, RM60. Boleh lah. 50. Ini apa ni puan ni? Brut. Kerongsang baju macam tu. Satu berapa tu harga dia? Yang ini kat sana ada yang 10, ada yang 15. Yang besar yang tu? Yang dia pegang tu? Yang dia pegang tu? RM5. Okey. Ini yang kecil. Ada dalam. Oh, ini siap berkotak. Nanti makan lagi Bukan ini makan terakhir ada lagi makan. Tuan Haji, apakah harapan Tuan Haji terhadap Mawai di sini ni? Alhamdulillah, pertama-tama sekalinya kejayaan pusat aktiviti warga emas Kuantan ini, itu Pawai, yang telah mula diwujudkan pada tahun 2009 lagi dan berjalan dengan baik sampai ke hari ini.
Dan satu perkembangan yang terbaiknya itu dia ada satu aktiviti yang menjadikan nada lah, nadi, orang kata nadi kepada pawai Kuantan ini, iaitu aktiviti ekonominya itu dalam membuat bunga kristal. Dalam projek ini yang seperti yang ada pada hari ini, kita memang ada membuat promosi dan memberi hebahan untuk dijadikan sebagai komersial jualan projek ekonomi kami di pawai Kuantan ini. Dan kita menjemput terutama sekali agensi kerajaan, NGO yang berminat dengan aktiviti ekonomi kami, iaitu bunga kristal ini, sila datang ke pusat kami. Dan kita ada segi program tunjuk cara dalam aktiviti kita, dan juga ada membuat jualan lah. Jadi maknanya ada pula pergi latihan kat orang ke macam mana? Ya, boleh. Kita ada buat. Yang contoh yang terbaru, kita ada buat aktiviti sempena hari Menara ya. Menara 188 dan Hari Ibu. Hari Ibu, dan kita membuat promosi di sana dan mengadakan aktiviti untuk demo kita lah. Dan ini satu daripadanya. Dan insyaAllah pawai Kuantan ini akan meneruskan lagi aktiviti yang berikutnya, iaitu projek makanan roti ya. InsyaAllah kita kelengkapan dah ada, tinggal masa dari segi pelaksanaan sajalah. Jadi selama ini apakah kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh pawai di sini? Kejayaan pawai di sini setakat ini saya nak sebut satu-satu tak boleh juga. Tapi yang bolehnya, kalau ada Tuan Haji, ada selama Tuan Haji dah orang lama sikit ya. Asyik-asyik kita. Boleh tambah. Ada apa-apa kejayaan yang telah membawa nama baiklah terhadap pawai di sini? Yang telah diketuai bagaimana yang dapat maknanya institusi itu dapat kejayaan di peringkat jawatan etik. Dan jadual yang berada di bawah ini adalah jadual yang mingguan. Mingguan dan juga bulanan. Alhamdulillah. NGO dan mana-mana agensi yang berada di daerah Kuantan ini, dan kita dapat kerjasama selamanya. Jadi selain daripada keuangan ni, sumber keuangan yang diperolehi daripada jualan ini, ada punca-punca yang lain barangkali yang membantu pawai ini untuk meningkatkan aktivitinya. Jadi dapat daripada mana peruntukan-peruntukan seperti itu, barulah boleh bergerak persatuan ni? Setakat ni alhamdulillah lah, kita ada peruntukan tetap daripada kerajaan, grant sebanyak 50,000 lah untuk kita menampung bayaran pengurusan kita untuk allowance penyelia kita, pembayaran utility semua, dan juga untuk menanggung sebahagian daripada aktiviti kita lah yang melibatkan warga pawai lah di sini. Dan selain daripada itu, kita berusaha sendiri untuk mendapatkan sumber. Contohnya inilah aktiviti ekonomi kita. Dalam aktiviti ekonomi kita saya ingat dah sampai ke peringkat antarabangsa lah, di mana yang berhormat Timbalan Menteri Perpaduan Wanita, Negara dan Wanita telah menghebahkanlah untuk kemudian beliau sendiri telah menjadikannya sebagai satu daripada perhiasan pejabat dia lah. Dan juga kita telah membuat untuk tanda hati permintaan daripada Tengku Sultanah Pahang untuk diberi kepada tetamu luar negara lah. Itu kejayaan kita lah. Selain daripada itu, kita ada juga pelajar-pelajar, pelawat-pelawat luar negara yang datang ke sini nak belajar, nak mengetahui bagaimana cara membuat bunga kristal inilah. Tahniah ya Tuan Haji dan semua jawatan kuasa yang dapat melaksanakan aktiviti sehingga kini. Nampak kita yang baru sampai ini memang agak berlainan dengan tempat lain. Jadi tahniah, semoga terus berjaya sehinggalah akhirnya. Terima kasih.
macam tak nak balik saja. Ya ke? Oh, kau ambil sini. Nah, ni dia saya cakap. Apa dia cerita sikit dia Mana? sisi rakaman dia memang dia hebat ni. Tak ada. Okey, tak begitu cakap. Dan saya alhamdulillah hari ni dapat bawa rombongan daripada Pulau 5 PM datang ke restoran, namanya Restoran Sedap Lawe. Dan dianya ada 80 jenis makanan yang terhidang dan ikut selera dan lebih kepada selera Pahang lah. Dan ada masakan tradisional, masakan apa ni sekarang western ke, semua ada. Dan berbagai aneka minuman, sambal-sambal, dan juga ada yang rare sikit sini itu bakar apa? Ya? Pais pating. Ada sini. Gulai pating ada. Yang mananya memang dibuat hari ni masak, hari ni juga itulah saya tengok macam tak nak balik lah. Dan ini peluang boleh datang lagi lah. Datang lagi berulang di sini lah. Dan bawa lagi semua peramai lah datang kembali lah. Anjong juara. Saya tarik mari. Saya boleh mana? Air cicak bukan banyak air. Ini. Banyak. Oh, sini. Panas sini. Ada itu. Lemon sini.